Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Shirley. Dalam video hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 BM Kertas 2 Johor Bahru. Okey, jadi mari kita lihat soalan ke-6 iaitu pemahaman petikan umum. Okey, untuk soalan ini, dua bahan akan diberikan. Dan kemudian kamu perlu jawab 4 soalan di sini. Jadi untuk ni, cikgu sarankan agar kamu baca dulu keempat-empat soalan ini sebelum kamu baca petikan. Okey? Jadi kita baca dulu soalan 1 dan 2 kerana soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan petikan ataupun bahan yang diberikan, manakala soalan ketiga dan keempat adalah berdasarkan khibat. Soalan khibat berdasarkan pengetahuan am kamu, ya. Jadi mari kita lihat soalan 1 dulu. Berdasarkan bahan 1, mengapakah pembudayaan amalan integriti sewajarnya dimulakan secara menyeluruh pada peringkat sekolah rendah 2 markah. Okay, jadi kita lihat bahan 1. Letak jawapan di sini. Okay, untuk soalan 1, ni merupakan waktu yang paling sesuai untuk membentuk jiwa dan jati diri pelajar dalam mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian. Okey, jadi ini ialah soalan 1. Jawapan soalan 1. Okey, jadi sekarang kita baca soalan kedua pula. Okey, sini. Dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan langkah-langkah bagi mencegah gejala rasuah 3 markah. Okey, jadi yang ni 3 markah maksudnya kita perlu nyatakan satu langkah daripada bahan 1 dan satu langkah lagi daripada bahan 2, ya. Okey, kita lihat bahan 1 dulu. Okey, jadi di sini mana kita dapat jawapan? Pendedahan pendidikan integriti perlu dilaksanakan dengan segera. Jadi ini jawapan untuk soalan kedua daripada bahan 1. Okey, mari kita lihat bahan 2 pula. Okey, mana kita dapat jawapan? Okey, keteguhan jati diri perlu ada dalam diri setiap individu dan pegangan agama yang kuat. Okey, jadi ini jawapan untuk soalan kedua daripada bahan 2. Okey, lepas tu kita jawab soalan, beri jawapan yang lengkap, ya. Tulis jawapan yang lengkap. Okey, jadi di sini cikgu dah sediakan jawapan lengkap. Okey, jadi untuk soalan 1, berdasarkan bahan 1, pembudayaan amalan integriti sewajarnya dimulakan secara menyeluruh pada peringkat sekolah rendah kerana peringkat sekolah rendah merupakan waktu paling sesuai untuk membentuk jiwa dan jati diri pelajar dalam mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian. Okey, jadi ini jawapannya. Ya, 2 markah. Okey. Kemudian untuk soalan kedua pula, berdasarkan bahan 1, langkah bagi mencegah gejala rasuah ialah pendedahan pendidikan integriti perlu dilaksanakan dengan segera. Okay, berdasarkan bahan 2 pula, keteguhan jati diri perlu ada dalam diri setiap individu dan pegangan agama yang kuat diperlukan. Jadi, kalau kamu tulis satu isi daripada satu bahan, jadi ada 2 markah di sini kan? Okay, tapi di sini 3 markah. Jadi kamu perlu semak, pastikan struktur ayat, tanda baca, ejaan semua betul. Kamu akan dapat 1 markah lagi untuk markah bahasa, ya. Okey, lepas tu kita beralih ke soalan ketiga. Okey, untuk soalan ketiga ialah pendapat. Okey, soalan pendapat. Okey, pada pendapat anda, apakah kepentingan amalan berintegriti dalam kalangan para pekerja maupun golongan peniaga? Okey, jadi integriti ni maknanya ialah berkaitan dengan trust, ya, kepercayaan ataupun amanah seseorang pekerja, okey, semasa bertugas, semasa bekerja, ya. Okey, pada pendapat saya, kepentingan amalan berintegriti dalam kalangan para pekerja maupun golongan peniaga adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan orang ramai. Okay, to increase the trust of the customers and everybody. Selain itu,
Amalan berintegriti dapat mengelakkan penipuan dan salah guna kuasa. So can prevent any cheating and also abuse of power. Okey, bukan itu saja, amalan ini dapat mewujudkan suasana kerja yang sihat dan harmoni. Okay, so it can create a very healthy and harmonious work environment. Jadi di sini 3 markah. Okey, lepas tu kita beralih ke soalan keempat. Okey, soalan keempat pula. Anda mempunyai seorang kenalan, rakan, yang bekerja sebagai kontraktor binaan. Kenalan anda mengakui bahawa dia sering memberi rasuah. Rasuah is bribe kepada pihak-pihak tertentu bagi memudahkan urusan perniagaannya. Okey, sebagai rakan yang prihatin, apakah tindakan yang wajar anda lakukan? Jadi biasanya soalan 4 adalah berkaitan dengan tindakan. Your actions, what are you going to do? Okey, bagi memastikan kenalan anda tidak terus mengamalkan rasuah. 4 markah di sini. Okey? Jadi sebagai seorang rakan yang prihatin, tindakan yang wajar saya lakukan bagi memastikan kenalan saya tidak terus mengamalkan rasuah ialah menasihati kenalan supaya tidak mengamalkan rasuah. Okay? Seterusnya, saya akan berkongsi maklumat berkaitan kesan negatif amalan rasuah. Seterusnya, saya akan mengajaknya untuk menghadiri kempen kesedaran anti rasuah atau ceramah agama. Akhir sekali, jika kenalan saya terus mengamalkan rasuah, saya akan melaporkan perbuatannya kepada pihak berkuasa, the authorities. I will report to the authorities, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Okay, baca lagi satu kali lagi, lepas tu kena pasti sama ada tak kesalahan ejaan ataupun struktur ayat. Okay, ataupun tanda baca. Ya, kalau tak ada, dapatlah 4 markah.